Assalamualaikum guys, bersama saya lagi Nazif Jual Kereta. Hari ni kita nak review satu unit GR Yaris tahun 2024 performance. InsyaAllah puas hati dan terbaik. Korang stay tune, saya nak review kereta ni. Ini dia Yaris GR tahun 2024 guys. Ini adalah Yaris GR performance yang memang sangat-sangat tip-top guys. Grade dia ni S guys. Mileage dia tak sampai 110 km guys. Bawah 110 km. Kereta memang tip-top kalau dah grade S guys. Korang tengok interior dia apa semua memang cantik cun guys. Nampak? GR guys. Yang penting dekat sini ada GR. Alright, korang boleh tengok kondisi kereta ni memang tip-top dan handsome guys. Okey. Kereta ni datang dengan BSM ada BSM. Alright. Kereta ni tengok dia punya mileage baru 102 guys. 102 km guys. Memang low mileage Lepas tu dia datang dengan half leather seat. Memang smart guys dia punya seat. Nampak GR dekat sini ada GR. Okey. Ini bahagian dalam dia. Nampak dia punya meter semua dia bahagian sini saja. Dia fokus bahagian driver. Sebab apa? Kereta ni memang dicipta untuk kereta track. Untuk main rally, track rally Alright. Memang sesuai untuk buat track kereta yang sangat-sangat tahan dan lasak. Okey. Lepas tu kereta ni depan bahagian depan ni bukannya datang dengan seketul kalau macam dia bumper dia ni pecah belah sini, dia boleh tukar bahagian ni je. Ni boleh cabut korang boleh tukar bahagian ni je. Kalau kena kat sini korang boleh tukar bahagian ni. Kalau kena dekat bahagian ni boleh cabut tukar bahagian ni. Dia tak payah. Kalau yang model tahun 2020 kalau dia kena dekat sini pecah, dia kena tukar seketul Dia kena tukar seketul. Kalau yang ni kena dekat bahagian hitam ni, hanya yang hitam saja tukar. Yang bahagian putih ni tak payah tukar. Dia dah cipta kereta ni memang untuk masuk track jadi kalau yang sebelumnya model dia memang kalau kena sebelah kanan ni dekat tepi ni, contoh macam ni, nampak kena dekat tepi ni, dia memang dah kena ketukar seketul. Yang ni pun boleh cabut ni. Yang ni boleh cabut. Okey. Lepas tu design dia lagi handsome dia tak adalah garang macam design sebelum ni. Inilah dia Yaris GR. Kalau korang berminat, saya banyak stok kereta ni. Harga dia sekarang dah boleh dapat bawah 300,000 guys. Orang setakat bawa pergi ke highway Karak, jumpa geng-geng FL5, FK8, senang-senang je guys. Korang boleh cucuk dia guys. Silap-silap korang boleh tapau dia orang guys. Bukan calang-calang guys. Walaupun dia 1.6 tapi horsepower dia 300 guys. Itu baru standard. Kalau korang dah upgrade, upstage, silap-silap lagi laju guys. Alright. Kereta ni datang dengan rim bersaiz 18, 225, 40, 18. Dia punya saiz tayar dia Jom kita masuk dalam tengok apa yang ada. Okey. Nampak? Dia punya mileage rendah. Nampak dia punya tu 4 wheel. Boleh setting semua kat dalam ni. Okey. Dia ada mode juga. Nampak? Drive mode. Tengok korang nak mode apa, normal, eco ke, sport ke. Nampak dia ada 4 mode. Alright. Inilah keadaan bahagian dalam dia. Dia punya kamera, reverse kamera pun sangat-sangat jelas dan clear. Okey. Ini bahagian control untuk set mirror, auto, nak tutup ke, nak buka ke, dekat sini. Okey, lepas tu dia punya speaker ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia datang dengan speaker JBL guys. Memang padu, nampak? Speaker JBL. Memang padu lah. Dekat belakang pun boleh duduk. Tapi yang dekat belakang ni rasanya kalau badan-badan besar, tinggi ke,
tak berapa nak sesuai lah untuk duduk belakang. Tapi kalau badan macam saya ni, saya rasa boleh je duduk dekat belakang tu. Dia datang dengan pedal shift. Nampak? Kereta walaupun nampak kecil tapi enjin memang padu guys. Okay, kita try sikit, tengok macam mana dia punya pergi. Tak payah tekan laju-laju sangat lah, kita tekan sikit je lah, kita belanja sikit je lah. Kereta ni pun tak terjual lagi. Nampak? Baru tekan sikit je guys. Walaupun dia datang dengan 3 silinder guys, tapi dia punya horsepower dia guys 300. Memang laju lah, memang sedap guys. Memang sedap bawa kereta ni. Tekan-tekan dia datang dengan 4 wheel lagi. Memang handsome. Kalau korang beli kereta ni dengan saya, korang jangan risau. Kita bagi warranty guys. Kita siap bagi warranty dekat korang, unlimited mileage dan juga open workshop. Korang boleh servis dekat mana-mana sahaja korang nak. Janji bengkel tu berdaftar lah, ada SSN. Kita bukan bengkel bawah pokok lah. Nampak guys? Sedap. Memang sedap guys. Memang tak rugi beli kereta ni. Apa-apa, kontak saya di 0195682692. Showroom saya di Bandar Baru Bangi Section 10. InsyaAllah saya akan bagi servis yang terbaik dekat korang. Okay, terima kasih yang mana support saya. Assalamualaikum guys. Bye bye.